Yang mana yang kedua di antara orang yang boleh duduk di bawah naungan arsy Allah hari itu, dia kata orang muda besar dalam hal beribadat pada Allah. Apa makna dia tu? Orang muda besar dalam hal beribadat pada Allah ialah ketaatannya mengatasi maksiat. Kerana orang muda pada hari ni tambah-tambah dunia pada hari ni, gak sebut orang muda ni dia cabaran tinggi. Orang muda, bila sebut orang muda, dia nafsu lebih pada orang tua. Orang muda, dia nak terap tu, nak terap ni. Orang muda, pak tidur sedap dia. Orang muda ni lambat tak pala je negara lalu. Orang muda, kita orang tua ni pak ngajar je negara. Rumah tak jenera-jenera. Rumah tak ikat kerja tak jenera rumah. Bawa cakap kerja tak jenera. Mari pak ngajar ni orang molek-molek. Nyera molek-molek. Padahal dia duk ngajar lekung. Kali duduk rumah, cucu pasal TV tu dah marah. Tutup TV tak aku nak tidur ni. Bosan budak ni pasal TV ni. Orang tina dia pasal radio, dia ke barak. Tutup radio tu. Oh, kita nak tidur tak boleh. Ya. Tapi pak ngajar ya tak ke mana pun. Nyera molek. Ada orang kata sela rasa ngajar nak tidur, tak ada. Derah tak ke mana pun. Nyera molek. Pak ngajar. Orang muda ni lambat tak pala. Orang muda. Pada dia tidur orang muda ni tak bangun dah. Bangun-bangun nung. Kalau hak bangun maya kuning. Hak maya. Kalau hak pasal tak maya, kalau apa ke 9 nung bang. Orang muda. Kita orang tua tidur juga. Pukul 10 juga kebelah bangun. Kebelah tidur pula ke 1 bangun. Ke 1 tidur ke 3:30 bangun pula. Bangun kecing. Bak kecing. Tak ada arah kecing ni tak boleh Kalau bahasa kecil-kecil boleh tak bangun juga. Habis tak ada arah dah. Skor habis dah tebih bangun juga. Batu maya tajuk malah bangun. Bapa maya tajuk malah bangun. Moga orang boleh maya tajuk ni buka boleh Tengok je 4:30 ke 5. Tengok ke 5. 5 suku kita bangun 5 suku 5:30 lambat lagi orang ada 20 minit lagi. Tidur ada lebari boleh tapi kecing ni dia ke 1 dia nak kecing. Tak boleh ke 3 abang kecing. Tak boleh dia nak kecing. Ni tu nak orang muda dengan orang tua ni beza. Tapi orang muda yang boleh duduk bawah naungan arsy Allah di hari akhirat ni orang muda mana? Iaitu ketaatannya mengatasi maksiat. Ketaatannya mengatasi maksiat. Tu maknanya dia buat ibadat banyak berbanding maksiat pada Allah. Bapa kata orang muda? Pasal orang tua ni pasal dia dah. Orang tua ni golik-golik gak kesedaran tu mari dah. Kan ni? Orang tua ni semaya. Mula malah semaya belaka kita ni. Jangan muda mula. Jangan muda. Lah ni alhamdulillah lah ni. Maya dah. Mula malah maya, lah ni alhamdulillah. Kita orang tua. Pak kita orang tua ni nak buat jahat sikit, nak buat maksiat sikit. Ingat kita tua nak mati dah. Atau kita orang tua. Ada juga orang tua pun tak khabar ingat pun belana. Tua tu ketar dah. Tua tu ketar umur 70 dah. Nak pergi bujel lagi golok. Mulalah masa kita tutup sepadan. Lalu nak tak lagi dah tutup sepadan dah. Jangan begitu. Ya tua tu 70 dah. Ketar dah. Nak pergi bujel lagi golok. Ada yang. Orang duk kalut nak pergi maya subuh. Dia kalut duk jemerang. Kalut duk jemerang naik perahu nak kelip mari ni. Orang lain kalut nak pergi maya subuh dengan umur 70 tu. Ada juga tapi jaga-jaga. Tok Saden tak ada seorang abuk kapedan ni lain kena tu. Tapi orang muda biasa dah. Orang muda ni cabaran dia. Tu. Maka di hari akhirat orang yang boleh duduk bawah naungan arsy Allah ni siapa dia? Orang muda yang kuat ibadat mengatasi maksiat.